Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani dan salam 45 tahun PGKDRI. Pada hari ini, saya Ikuan Irfan bin Ruslan dan bersama dua ahli kumpulan saya iaitu Adam dan Akil akan membentangkan projek inovasi kami dalam pendidikan jasmani iaitu yang dinamakan Smart Pass Volley. Jadi projek ini adalah untuk membantu murid meningkatkan lagi kemahiran dia dalam kemahiran passing ataupun menghantar dalam bola tampar. Jadi projek ini digabungkan dengan inovasi dan juga digital. Objektif projek ini adalah termasuklah untuk meningkatkan kemahiran passing, mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan jasmani dan memberikan maklum balas terhadap prestasi murid. Antara kelebihan projek ini, maklum balas yang didapat itu secara menerus dan terus dapat kita masukkan dalam Google Sheet. Maknanya guru ini dia dapat terus apa kemahiran murid ini, tahap kemahiran murid ini. Jadi di SKP untuk kami tekankan ataupun pengajaran kami adalah yang pertama, mengumpan bola dengan tangan dan kaki, mengenal pasti postur badan semasa mengumpan bola. Jadi mari kita saksikan bagaimana untuk melakukan aktiviti inovasi ini. Jom. Okay. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apakah alat-alat yang kami gunakan. Alat digital dan sensor. Jadi yang pertama, kita menggunakan digital sensor magnetik, di mana cara penggunaan alat ni apabila murid tarik dan menolak, digital ni akan mengesan dan mengeluarkan nombor di sini. Contohnya, pelajar 1 tarik, naik 1. Pelajar 2 tarik juga. Jadi mereka akan bergila-gila tarik dan digital ni akan mencatat markah. Okey, kemudian kita naik kepada alatan yang kedua. Macam mana kena tarik dan tolak? Masa mana kena tarik dan tolak? Apabila murid menjaring di petak atas kali ni, bola melepasi dan murid yang kedua tangkap, kemudian murid kedua baling sekali lagi hantar kepada murid yang pertama, itu dikira 1. Jadi murid akan tarik dan tolak. Kemudian kita pergi ke alat yang kedua iaitu lampu sensor. Okey, cara alat ni berfungsi senang je. Apabila bola lalu di kawasan petak ini, secara automatik lampu ni akan bertukar jadi hijau. Apabila bola tidak melepasi, dia tak akan berubah lah. Okey, bagi contoh, kita tengok apabila bola ni lalu, dia akan berubah. Bismillah. Macam itulah cara ni berfungsi. Jadi inilah alat inovasi kami untuk volleyball, Smart Pass Volleyball. Okay, kali ini saya akan menunjukkan cara untuk bermain Smart Pass Volleyball dengan cara yang betul. Ayo saya tunjukkan. Kita mulakan dengan bersedia di kawasan masing-masing, berhadapan dengan pasangan kita. Kita akan mulakan dengan melambung bola ke atas dan masukkan ke dalam pintu. Dan apabila kita telah menyelesaikan dan kawan kita telah menyambut bola itu, maka kita harus tekan bahagian kita. Dan kita akan mendapatkan satu mata dan kita akan bersedia kembali di sini untuk menerima bola daripada pasangan kita. Okey, begitulah cara menggunakan Smart Pass Volleyball.